Okay, assalamualaikum guys. Setelah sekian lama berehat, so kali ini kami kembali ke Sungai Luras pada 7 hari bulan 12 2025. So hari ini kita merebut hadiah kejuaraan berjumlah RM20,000 kepada sang juara. Walaupun hadiah nombor 1 dia RM20,000, tapi hadiah bawah-bawah dia cantik lah. Nombor 2 RM10,000 tak silap. Nombor 3 RM9,000. Nombor 4 RM8,000 macam gitulah urutan ni. So equipment saya pun dah siap pasang dah tu. So hari ni kita main target untuk cari ranking je lah, cari juara tu rezeki lah. Okay, kita pun tak tahu apa yang akan berlaku di sepanjang pertandingan ini berlangsung. Apapun kita tengok perjalanan event pada hari ini. Adakah kami berjaya menaikkan sebarang tangkapan dekat lokasi yang kami duduk ni, dan juga peserta-peserta sekeliling lah. Kita tengok aksi-aksi. Alright guys, macam biasa jangan lupa untuk like, share dan subscribe channel GTB Surfcasting. Adios. Okey, ngam-ngam horn permulaan sudah pun berbunyi. Ya. Ada satu dia. Okey. Jap bang, jap bang. Okey belum? Dah jap bang. Pucuk jaga. Okey. Ni dia. Okey. Depan. Wait. Wait. Mana kelagak ada? Patut dia guna dengan dia. Ikan. Tolong bagi laluan. Alhamdulillah. Wah, ada tali ya? Ada tali satu. Siapa? Ya? Alright. Thank you. Alhamdulillah, ikan pertama. Naikkan dulu. Ikan. Saiz tu. Wah, tukar. Ikan tukar. Oi, jaga kawan-kawan sebelah tu. Jaga joran eh. Jaga joran eh.
No, ikan. Saiz juga. Gelama. Baru lagi. Oh, saiz. Gelama papan. Tu, jap. Berapa? Angkat joran jap. Angkat joran jap. Tolong. Lirik ni, ambil joran kuning. Angkat. Okey. Jap, saya nak pergi sini. Lepaskan naik atas. Okey. Lagi satu. Tak boleh juga. Saya naik ikan dulu. Boleh. Dah sangkut di sini. Tak ada rasa. Dah, tak apa. Sebab naik ikan tu. Letakkan ke mana? Yang kau bunyi kena. Tukar lagi gaya. Oh, tukar. Tolong. Tumbang. Cabut dah. Dulu. Lepas tu tutup. Ini. Boleh. Sini. Okey, lepas. Dua ikannya. Okey, beres. Okey, terima kasih. Okey, baik. Habis. Ikan apakah itu? Gelama. Gelama. Kanan dik. Gelama. Aduh, tinggal. Gelama. Makan tak lekat. Makan tinggal. Tak tahu bang. Dia macam ada melawan. Kalau tukar di flat Malung. Tolong bang. Ambil ikan lu. Okey, alhamdulillah. Malung guys. Akhirnya dapat juga malung. Okey, baik. Terima kasih. Mati bilang weh. Oh iyalah bang. Apa-apa pijak loh. Safety first. Ya. Hmm. Jahit dulu.
tu kan tadi kan. Mega. Saiz ikan saiz ni. Gemang ni. Ikan juara ni. Main je, jangan berhenti. Batu depan. Jangan berhenti. Terus. Oh, gemang. Oh. Wah. Ni kawan saya Ini pun dah lekat ni, siapa punya dorang ni? Ni dorang bang, makan. Ni makan. Tunggu dah tu. Weh. Dah tu dia makan tadi. Dah tunggu dah tu. Tukar bang. Hai. Tukar. Tukar. Nemping. Masa pun dah tinggal lagi 3 minit untuk waktu penamat dibunyikan oleh penganjur. So saya berjaya menaikkan beberapa ekor ikan je. Lepas tu dekat kawasan saya ni agak sepi jugalah. Okay guys. Okay. Diorang ada strike, ada makan. Mana tahu koko yang ni juara. Stay tune. Nek tu dibagi pula Anak ikan gelama. Catch and release. Sebila dia makan tau. Lagi sayang tengah terik. Oh tu lah. Oi, terus renjuk je kan Terus tarik. Tak sempat nak buat apa. Tak ada rezeki. Tak apa. Next time. Okey gang. Penganjur dah start kira. 4 3 2 1. So itu sajalah rakaman yang dapat dibuat pada hari ni gang. So tak dapat ranking juara lagi ni. Tak apa, kita usaha lagi di event yang akan datang guys. Jangan give up. Okay, macam biasa jangan lupa untuk like, share dan subscribe channel GTV Surfcasting. Tahniah kepada yang berjaya dan yang belum berjaya, teruskan usaha anda. InsyaAllah akan membuahkan hasil di masa yang akan datang. Adios guys, jumpa lagi. Assalamualaikum.